Setelah peristiwa penerimaan wahyu di Gua Hira, Jabal Nur yang kita ceritakan semalam, kali ini kita bergerak kepada misi dakwah Nabi SAW bermula di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi SAW telah memulakan langkah dakwahnya dengan mengadakan pertemuan dengan orang-orang Islam di lokasi yang tidak terfikir oleh orang kafir Quraisy Nabi akan mengadakannya, iaitu di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Bermulalah cabaran dakwah seorang Nabi. Pada permulaan dakwah Nabi dilakukan secara sir atau rahsia. Baginda begitu berhati-hati dalam setiap langkahnya agar tidak dihidu oleh musuh. Nabi mengadakan pertemuan di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah beberapa tahun, Nabi mula mengorak langkah dakwahnya secara terang-terangan. Nabi telah memanggil orang Mekah berkumpul, lalu Nabi naik ke Bukit Safa dan berkata, "Apa pandangan kalian sekiranya aku beritahu kamu bahawa terdapat pasukan berkuda datang menyerang? Adakah kamu percaya?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya." Nabi meneruskan bicaranya, "Maka sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu semua tentang azab yang pedih." Tiba-tiba Abu Lahab mencela, "Ah, binasalah kamu! Adakah ini tujuan kamu memanggil kami?" Disinilah bermulanya episod seorang Nabi. Dan orang Islam mendapat tentangan keras dan menghadapi ancaman daripada musyrikin Quraisy. Daripada dakwah yang sembunyi, kini bermula dakwah penuh mihnah dan tribulasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir." Wahai orang yang sedang berselimut, bangun, berilah peringatan. Apa yang menarik kita perhatikan daripada dakwah Nabi SAW adalah diatur dengan penuh berstrategi. Pertama dimulai dengan secara rahsia, kemudian secara terbuka. Setiap tutur kata dakwah Nabi diatur dengan penuh lembut dan santun. Inilah rahsia kejayaan dakwah Nabi. Apa yang boleh kita belajar adalah jangan sesekali kita berdakwah niat yang ikhlas tetapi keras tindakannya. Kita menghukum orang lain dan lebih berbahaya, kita menerakakan orang lain. Contohilah dakwah Nabi. Kalau bukan Nabi, siapa lagi? Dakwah itu memujuk dan dakwah itu mengajar. InsyaAllah pada esok hari kita akan kongsikan kisah sedih yang berlaku di dalam hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.